Ayat 1000 dinar itu tengah cerita pasal penceraian sebenarnya. Betul. Semua orang pernah kena bash. Semua orang pernah kena kutuk kat media sosial kan. Betul. Yang tak ada Kan media fitnah sosial ke, pun kena Ustaz. diaibkan ke. Betul. Saya pun pernah kena. Dan bila saya kena tu, saya terfikir satu benda. Siapa aku untuk nak semua orang suka aku? Sebab sometimes kita nak semua orang suka kita. So bila kita baca benda-benda yang orang tak suka kita, membuatkan kita tersakiti. Tapi saya fikir balik, who is me? Nabi yang paling mulia tu pun sampai sekarang orang kutuk dia. Allah yang menciptakan kita, yang bagi rezeki kat semua makhluk pun sampai sekarang ada orang kutuk Allah. Siapa kita untuk tidak dikutuk? Tu first. Saya punya, orang kata apa, yang saya fikir, macam mana nak tangani orang yang membenci kita dan orang yang memburuk-burukkan kita. Kita kena rasa yang memang redha manusia ni adalah satu benda yang tak mampu dicapai. Kita mustahil buat semua orang suka kita. Betul. So bila redha manusia tu satu benda yang mustahil, apa benda yang tak mustahil? Redha Allah. Kejarlah yang tu. Bila kita cerita balik tentang perpisahan, penceraian, minta maaf doktor Tak apa. Perceraian ni adalah salah satu ujian yang terbesar dalam kehidupan. Sehingga dalam Quran ada surah tentang At-Talaq. Pernah dengar tak ayat 1000 dinar? Pernah. Ayat 1000 dinar orang letak kat mana? Kat dalam rumah. Dekat restoran. Kat rumah, Kat dinding rumah. kat kedai kan, kat dalam kereta. Orang kata apa? Dia gantung. Kalau gantung nanti murah rezeki kan. Betul. Tapi saya selalu Ustaz buat tu, kalau sebelum apa-apa, nak lakukan apa-apa, saya baca memang benda baca tu. ayat 1000 dinar. Tapi dia sebenarnya bukan baca ayat tu jadi murah rezeki. Betul. Dia sebenarnya Saya kalau setuju. amalkan ayat tu. Kita faham. Tahukah anda ayat 1000 dinar itu adalah dalam surah At-Talaq. Ayat tu tengah cerita pasal penceraian sebenarnya. Betul. Which is, cerai adalah satu benda yang sangat berat ujiannya. Siapa yang pernah kena dia tahu lah betapa sakit. Hidup jadi gelap, rasa macam tak ada jalan keluar. Faham. Tapi Allah kata, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa pada Allah walaupun diuji macam ini, Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bagi dia rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang berserah pada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia akan berada dalam kiraan Allah. Ya, Allah. Nampak tak? Perasan tak? Penceraian, perpisahan adalah ujian, betul tak? Betul. Apa yang Allah nak daripada setiap ujian? Awal-awal tadi saya sebut apa? Apa tajuk kepada ujian kita? Ahsanu amala. So diuji dengan penceraian misalnya, yang Allah nak apa? Kita jadi orang yang lebih baik amalannya, iaitu dengan cara takwa. Siapa yang diuji seberat itu pun masih memilih untuk bertakwa pada Allah, Allah akan bagi dia jalan keluar bagi segala masalah dan rezeki dari penjuru yang tak disangka-sangka. Susah ke senang? Susah. Susah. Sebab tu ganjaran dia syurga. Wa jazahum bima sabaru jannah. Ganjaran untuk orang yang sabar adalah syurga. Salamun alaikum bima sabartum. Baik. Bayangkan ahli syurga bila masuk syurga, bayangkan mudah-mudahan kita semua masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Kita langkah je masuk syurga, apa malaikat cakap? Salamun alaikum bima sabartum. Ya. Assalamualaikum. Salam. Korang semua ni masuk syurga kerana Sabar. sabar. Dan mudah-mudahan asbab kesabaran kita semua melalui ujian-ujian yang pelbagai ini menjadi asbab kita masuk syurga lah. Amin. Wallahualam.